untuk mendapat redha suami supaya dapat redha Allah. Kalau korang ikut pakej umrah plus Turki bersama KUJDT, tempat yang mesti kita singgah di Bursa ialah kedai Munirah. Kat sini korang boleh beli macam-macam makanan dan barang unik yang susah nak jumpa di Malaysia. Lebih baik menyesal beli daripada menyesal tak beli kat sini. Ni favourite saya lah ni, strawberry tea. Ni strawberry, apple memang saya minat daripada Turki. Bila dekat Turki ni, keluaran daripada Turki sendiri ialah buah zaitun, minyak zaitun. Memang keluaran asal Turki. Lain daripada tu, korang boleh dapatkan juga dekat sini Turkish coffee punya set, ngeteh. So dekat belakang saya ni dia koleksi sabun. Pomegranate. Yang ni susu Nampak macam makanan, bukan ni sabun Oh, ni saya suka ni oat. Sections ni unik sikit. Ni adalah kopi daripada Turki. Cara dia minum kopi dekat sini, kalau betul-betul tradisional, panco kopi tu ada gula, dan makan Turkish Delight lawan dengan kopi yang tak ada gula tu. So itu cara dia. Beli apa cik? Teh Teh. Very sedap. Itu saya tak nak minum. Apple base. Ni argan oil. Dia letak dekat sini 1 titik untuk anti-aging, cantikan, untuk whitening, eye bag, jerawat, pigmentation, semua. Yes. Untuk mendapat redha suami supaya dapat redha Allah. Itu dia. Jadi, jom ke Bursa Turki bersama Jelajah Dunia by KUJDT.